Assalamualaikum tuan-tuan, datuk-datuk, puan-puan yang tengah mencari Mercedes E250 Edition Facelift. Depan saya ni ada sebuah model E250 tahun 2013 didatangi dengan nombor plate yang memang sangat cantik. Saya dah tengok menyeluruh, kereta buy and drive condition tuan-tuan, memang sangat cantik. Kereta color putih off-white. Okey, harga pun harga best saya bagi ni tuan-tuan. Okey, jom kita tengok lebih detail lagi. Tayar pun pakai brand yang bukan biasa-biasa tuan-tuan. Dia pakai Michelin tuan-tuan. Depan dia pakai Continental. Tuan-tuan nilai sendiri macam mana kekemasan interior dalam dia. Okey, tuan-tuan nilai sendiri dengan harga yang saya bagi ni memang sangat berbaloi. Tuan-tuan, steering memang sangat handsome, datang dengan pedal shift original tuan-tuan. Mileage baru 116,000 sahaja. Yang ini memang jackpot. Aircon sejuk beku menggigil saya dalam ni tuan-tuan. Kereta belum siap polish, belum siap basuh, baru mendarat sahaja. Okey, dah mendarat, saya tengok nombor plate pun cantik. Saya dah test drive, kereta pun sedap. Tak perlu nak tukar wear and tear apa-apa. Saya terus shoot video. Mana yang berkenan boleh terus lock. Saya ada satu unit sahaja warna putih ni tuan-tuan. Nombor plate pun cantik. Siapa tak nak nombor plate ni tuan-tuan? Bagi saya. Okey. Memang sangat cantik. Yang ini tahun 2013 tuan-tuan. Memang sangat cantik tuan-tuan. Saya Harid daripada Rad Motoring. Nak cari saya dekat Rad Motoring Rawang. Mana yang datang dari jauh boleh lock dulu. Takut dalam perjalanan orang lain dah lock kereta ni tuan-tuan. Tapi kalau nak walk in, cari saya Harid di Rad Motoring Rawang tuan-tuan. Okey? Harga yang saya bagi ni tuan-tuan dah siap JPJ, dah boleh thumbprint on the spot. Mana datang dari jauh, nak planning naik bas, naik Grab, boleh terus thumbprint sebab saya dah settlekan Puspakom tuan-tuan. Okey, kalau saya dah polish kereta ni seperti keluar kilang. Condition saya boleh cakap antara condition yang memang sangat terbaik. Yang ni baru 116, next service dia 125,000. Siapa-siapa berkenan boleh terus Roger Harid, satu unit sahaja. Okey, Assalamualaikum.